bayangkan anak anda atau adik anda tidur malam-malam tak tahu esok dia kena halau ke tak. Ini bukan cerita dekat dalam drama TV ya. Ini realiti. 53 anak yatim, asnaf, mangsa rogol, ibu tunggal yang sekarang tengah duduk dekat rumah yang belum lagi habis dibayar, yang masih lagi berbaki 320,000, angka yang sangat besar. Ini rumah harga 1.3 juta. Dia orang bukan tak usaha, dia orang dah usaha. Dia orang dah kutip hampir 900,000. Tapi berbaki tinggal 320,000 saja lagi untuk jikalau dia orang tidak dapat cepat bayar, pemilik rumah ini akan kenakan charge 8% lagi untuk mereka tak mampu untuk mereka nak tampung. Kalau dia orang tak dapat bayar, lepas tu dia nak pergi mana? Mana dia orang nak pergi? Rumah sewa lama dah kena pulangkan balik. Dan sekarang ni tempat terakhir dia. Kalau kita tak tolong, siapa lagi? Dan saya, Cik Dan sendiri mohon sangat pada anda semua, tolonglah. Jangan biarkan anak-anak kita ni jadi gelandangan. Mereka dah tak ada tempat lain. Kalau kita lihat, ada luka, ada trauma, dan mereka masih ada masa depan. Tapi sekarang, masa depan anak-anak di atas tangan kita sendiri. Kalau tak mampu banyak, kita boleh bagi sedikit. Kalau tak mampu sumbang, kita kongsi. Tapi tolong jangan diam. Dan kalau video ini lalu di feed anda, Cik dah harap dapatlah anda semua bantu Rumah Jalinan Kasih ini untuk kekalkan rumah ini. Tolonglah. Janganlah kita bagi anak-anak ini berpindah.